Matematik SPM melibatkan sudut dan garis tingkatan 1, tapi benda ni keluar juga dalam kertas objektif paper 1 SPM. Let's go! Dalam rajak 6, ABD adalah segitiga sama kaki. Jadi dalam penyelesaian masalah adik-adik, adik ada wording dia tu, terus adik ambil pen merah. Dalam SPM kita boleh bawa pen merah, gariskan maklumat penting, segitiga sama kaki. Dan ABC adalah garis lurus. Jadi, dia nak mencari nilai X. Baik, dekat sini, dalam dia kata ini adalah garis lurus, jumlah sudut dekat garis lurus adalah 180 adik-adik. Jadi, keluarkan kelas Swiss adik-adik dekat situ, tolakkan 180, okey, tolakkan dengan 134. Okey, dekat situ. So, kita akan dapat dekat sini adik-adik adalah 46 darjah. 46 darjah dekat situ. Baik, oleh kerana dia adalah segitiga sama kaki, so dekat sini adalah nilai X juga. So, macam mana nak dapat nilai X? 180, adik-adik tolakkan dengan 46, dan sebab sudut dia X adalah sama tau adik-adik tau. Jadi 180 tolak 46 bagi dengan 2. Sebentar ya, Sazman kirakan. 180, okey, tolak 46. Okey, adik-adik kat situ ya. Bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 67. Jawapan kita adalah C. Yazza!